syarikat BE adalah untuk memberikan satu tempat yang betul kalau semua orang nak menukar nasib melalui direct selling, multi-level marketing yang patut. Sebab itu kami pada hari pertama kami sudah berikhtiar. Bila kami bermulakan perniagaan, kita mesti menjadi ahli DSAN, mesti menjadi ahli DSAS, menjadi ahli APLI, menjadi ahli dekat Hong Kong. Semua ini kita pun mesti jadikan kerana ini merupakan pertubuhan yang diiktiraf oleh kerajaan. So itu sebabnya BE pada mulanya kami memang segala yang kita lakukan adalah mengikut etika-etika yang betul, mengikut akta jualan langsung yang di dalam Perlembagaan Malaysia. Semua ini kita mengikut. Walaupun kita pergi di Singapura, Brunei, tak ada akta jualan langsung, tapi tetap ikut akta jualan langsung yang kita laksanakan dekat Malaysia untuk kita amalkan pada tempat-tempat yang lain juga. Sebab itu dalam 8 tahun ini, kita memang memberikan satu peluang untuk menunjukkan keikhlasan kita dan pencapaian IPO kita. Mereka pun boleh terasa atau merasai perubahan dalam kehidupan mereka yang betul-betul mereka impian pada hari pertama. Sebab itu BE merupakan satu peluang atau merupakan satu peluang kalau anda betul-betul nak menukar nasib melalui direct selling ataupun anda tak pernah mendengar direct selling. Saya ingat anda perlu memberikan peluang kepada sendiri untuk datang, anda dengar sendiri, merasa sendiri dan tanya sendiri semua orang dalam BE International. Anda pasti dapat satu jawapan untuk sendiri kenapa anda perlu menukar nasib anda, menukar masa depan anda, menukar nasib sekeluarga anda melalui BE. Wow, thank you. Masya Allah. Thank you.